الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mohon dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah muliakan kita dengan niat yang ikhlas. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang banyak. Allah kurniakan ilmu yang bermanfaat, yang memanfaatkan dunia dan akhirat. Allah matikan kita dengan matinya husnul khatimah. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita rezeki yang halal, dikurniakan kesihatan, dan kita mohon Allah himpunkan kita insya-Allah di hari kiamat dalam syurganya yang firdaus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, insya-Allah pada hari Jumaat yang mulia ini kita akan menyambung perbahasan kitab Qurratul Aini fi Tarbiyatil Aulad wa Birril Walidaini. Dan kita pada pertemuan sebelum ini kita telah masuk membahaskan tentang nasihat Ibnul Jauzi, yang Ibnul Jauzi kata, hantarlah ke peti kubur sesuatu yang menggembirakan kamu ketika tiba padanya, sebagaimana disebut oleh sebahagian, ya man bidunya hushtaghal wa gharrahu tulul amal, al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Wahai orang yang sibuk dengan dunianya dan tertipu dengan angan-angan yang panjang. Yani kata-kata ini dia kata kepada sebahagian daripada kita, wahai orang yang dia sibuk dengan dunia, panjang dengan angan-angan. Lepas beli kereta ni nak berangan nak kereta lain pula. Lepas dapat kereta yang lain tu, berangan lagi nak dapat yang lain. Lepas kita bercita-cita nak dapat 10K, bercita-cita pula nak dapat 20K. Lepas dapat 20K, bercita-cita nak dapat 100K pula. Lepas dapat 100K, bercita-cita nak dapat 1 juta. Habis tak? Tak habis. Yang tu kalau kita ikut angan-angan ini, maka kita takkan habis sampai mati. Dan dia kata di sini, al-mautu ya'ti baghtatan. Ingat, mati itu dia boleh datang secara tiba-tiba, yakni tanpa kita tahu, tanpa beri tanda pun kadang-kadang. Tiba-tiba mati. Semalam baru berjumpa, tahu-tahu hari ini dia sudah di dalam kubur, kan? Minggu lepas baru jumpa dengan dia, tahu-tahu sekarang dia di bawah tanah. Itu subhanallah. Mati ini dia datang secara tiba-tiba. Dan kubur itu sunduqul amal. Kubur itu adalah peti amalan, peti simpanan amalan. Subhanallah. Yani amalan-amalan yang kita buat di dunia ni, amalan tu dia jadi macam peti ketika kita berada di dalam kubur. Bayangkan seorang yang dia dikubur, dia buka peti mengharapkan ada kebaikan untuk dia. Buka-buka kosong, buka-buka kosong, buka-buka kosong. Ada orang buka-buka, Masya Allah ada kebaikan bagi dia. Buka ada kebaikan bagi dia. Subhanallah. Maka Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dia sambung lagi, dia kata, wara'i awaqibal umuri yahun alaika sabru an kulli ma tashtahi wa ma takrah. Perhatikanlah akibat sesuatu perkara, nescaya akan menjadi ringan
ke atasmu untuk bersabar sama ada terhadap apa yang kamu syahwati ataupun apa yang kamu benci. Nota kaki 72. Sesiapa yang mengetahui nilai akhirat, maka ringanlah kepadanya segala kepayahan. Jadi benda yang susah di dunia ni, kalau dia ingat akan kebahagiaan di hari akhirat, dia jadi senang. Kata ulama, at-ta'bu fil khair rahatun. Kepenatan melakukan kebaikan di bumi, di dunia ini, sebenarnya kerehatan dan kesenangan di kubur. Bila kita bersusah-susah di dunia dengan ketaatan, maknanya kita akan bersenang-senang dengan kenikmatan di hari kiamat. Berbeza kalau orang tu dia pilih untuk bersenang-senang dengan dosa di dunia, maka sebenarnya dia telah memilih untuk bersusah-susah dengan azab di hari kiamat. Itu keadaan yang memang berlaku macam itu. Kalau dia nak susah, kalau dia susah dengan kebaikan di dunia, maka dia dapat kenikmatan dan kesenangan di kubur. Kalau dia ambil kesenangan dengan dosa di dunia, maka dia telah buat keputusan untuk dia diseksa, diazab, dipenatkan di kuburnya dengan azab. Subhanallah. Subhanallah. Maka Ibnu Jauzi dia kata, hendaklah kamu, maka kata Ibnu Jauzi, hendaklah kamu ini melihat sesuatu perkara, apakah akibat dia. Kalau saya buat begini, nanti akhirat apa jadi kepada saya? Kalau saya cakap perkataan ini dosa, apa akan jadi kepada saya di hari kiamat? Kalau saya cakap ini, kalimah ini baik, apa jadi kepada saya di hari kiamat? Jadi kalau dia letak penimbang ini dalam hidup dia sebelum dia buat apa-apa, senang kepada dia untuk sabar daripada nak buat apa yang diinginkan oleh nafsu. Benda hak suka oleh nafsu dia boleh tahan. Kalau dia cuba letak filter ni, sebelum buat sesuatu letak filter dulu. Ini yang saya buat ni, nanti saya akan bahagia ke saya akan sengsara di hari kiamat? Ini yang saya cakap ni, saya akan bahagia ke saya akan sengsara nanti di hari kiamat? Maka dia pun pilihlah. Kalau dia nak sengsara dia pilih, kalau dia nak kebahagiaan dia pilih kebaikan. Wa in wajadta min nafsika ghaflatan fahmilha ilal maqabir wa dhakkirha qurbar rahil. Jika engkau dapati dirimu dalam kelalaian, maka bawalah ia ke tanah perkuburan. Nota kaki 73. Jika rasa malas menyelubungimu, maka pergilah menziarahi kubur. Di sana engkau akan ingat bahawa waktu ini tidak akan kembali. Dan ingatkanlah akan dekatnya saat perpisahan, iaitu kematian. Nota kaki 74. Ingatlah bahawa kematian akan datang tidak lama lagi. Kalau kita tengok diri kita ni tak boleh nak dikontrol. Cakap sikit sakitkan orang. Tak boleh kita nak kontrol lidah kita. Perangainya entah mengapa. Buat sikit orang tak suka. Kan? Buat ni tak kena, buat tu tak kena. Apa ni apa sebenarnya masalah ni? Buat sikit menyakitkan orang je ada. Kan? Kita pun turut hairan dengan diri kita kan. Bila kita dapati diri kita ni sedang lalai, semayangnya tidak, puasa Ramadannya tidak, banyak jatuh dalam dosa-dosa, maka kamu heretlah badan kamu ke kubur. Macam mana nak ubat dia? Kata Ibnu Jauzi, tarik badan kamu tu, bawa dia pergi ziarah kubur. Dan ada manfaat ke macam tu? Ada manfaat. Bila dia bawa diri dia pergi ziarah kubur orang yang dah mati kan,
Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakirukum bil akhirah." Ziarahilah kubur, dia mengingatkan kamu dengan hari akhirat. Ingatkan kita dengan hari akhirat. Jadi nampak anak kita ni tak bagus dah. Perangai masya-Allah susah sangat nak kontrol ni. Mari naik atas kereta ni, kita pergi ziarah kubur. Bawa dia pergi ziarah kubur. Dan bagilah ingatan kepada diri kita ni. Hei diri, seperti mana kalau kamu nak kekal dalam keadaan ini, kamu pasti akan datang waktu kamu akan duduk di tempat yang mereka yang ada sekarang ni. Ini yang ada dalam kubur sekarang ni, yang dah mendahului kamu. Kamu satu ketika nanti kamu akan masuk ke tempat ini. Kamu akan mati macam mereka mati. Ingat, kematian tu dia akan datang secara tiba-tiba. Dan kamu nak kematian kamu dengan kebaikan ke? Kamu nak kematian kamu dengan kejahatan. Jadi seseorang tu dia bawa diri dia untuk menziarahi kubur. Ziarah kubur apa hukum dia? Ziarah kubur sepakat ulama bagi lelaki lahu sawab. Sepakat ulama lelaki dapat pahala. Sunat bagi lelaki menziarahi kubur dan dapat pahala dengan menziarahi kubur. Ziarah kubur bukan sembah kubur. Ziarah kubur, dan dia boleh ingat dengannya kebaikan, dan dia hadiahkan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, zikir kepada orang yang meninggal dunia, dan dia buat doa yang memberi kemaslahatan kepada si mati dan kepada dia. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagi lelaki sunat dapat pahala. Bagi perempuan, mengikut Imam Abu Hanifah juga sunat bagi perempuan. Imam Abu Hanifah kata perempuan juga sunat, kalau dia pergi ziarah kubur dapat pahala juga dalam mazhab Abu Hanifah. So kalau seorang perempuan walaupun dia mazhab Syafi'i, dia mahu follow ini, dia mahu ziarah kubur dan dia mahu dapat pahala, seperti mana lelaki, dia boleh pegang dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Bahkan hadis tadi pun umum, ziarahilah kubur, yakni bagi lelaki dan perempuan, kerana menziarahi kubur itu mengingatkan kamu dengan hari akhirat. So hadis tadi merangkumi lelaki dan perempuan. Tetapi Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'iyah, mereka kata perempuan ini boleh ziarah kubur tapi tidak sunat. Boleh ziarah kubur tapi tak sunat. Maknanya di sisi mereka makruh. Di sisi Imam Syafi'i makruh, tapi tidak haram. Yang mengharamkan ziarah kubur ni sebahagian Al-Wahabiyah. Al-Wahabiyah sebahagian daripada mereka mengharamkan ziarah kubur itu. Kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seawalnya Nabi haramkan ziarah kubur, dan itu betul. Warid dalam hadis Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu di zaman jahiliyah saya haramkan kamu, saya larang kamu daripada ziarah kubur. Why? Kenapa? Kerana orang di zaman itu dia pergi sembah kubur. Kerana dia mempercayai kubur itu menciptakan kebaikan-kebaikan kepada dia. Maka akidah mereka itu sesat. Dilarang mereka daripada ziarah kubur. Dia dilarang mereka daripada ziarah kubur. Bila Islam ini datang, bila agama Islam ini datang, dan Nabi kita mengajar akidah Islam kepada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum ini mansukh. Nabi kata, ala fazuruha, sekarang ziarahlah kubur. Yakni sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah itu menziarahi kubur-kubur
dan bagi ziarah kubur ni ada baginya pahala. Okey? Ada orang dia kata perempuan ini kalau dia haid tak boleh ziarah kubur, haram. Betul ke ini? Ada tak di dalam kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah yang kata di antara larangan bagi orang haid ziarah kubur? Ada tak dalam kitab? Tak ada. Tak ada. Jadi perempuan kalau dia haid, boleh tak dia ziarah kubur? Dari sudut boleh. Jawabnya boleh. Tetapi yang tak bolehnya dia baca Quran kerana dia haid. Perempuan dia haram ke atas dia untuk baca Quran. Tetapi kalau dia baca Qul huwallahu ahad dengan niat zikir atau doa, tidak haram ke atas dia walaupun dia haid. Kalau dia buat istighfar, astaghfirullahalazim, tidak haram bagi dia, dapat pahala. Perempuan dia boleh sebut subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dia boleh sebut la ilaha illallah, zikir. Banyak yang dia boleh buat. Dia pergi ziarah kubur, dia boleh buat banyak, dia boleh baca banyak. Tapi dia tak baca Quran. Perempuan dia tak baca Quran kerana dia haid. Haid haram ke atas dia baca Al-Quran. Tetapi bagi perempuan yang haid, tak haram bagi dia menziarahi kubur. Kubur ayah dia, kubur ibu dia, kubur orang alim. Imam Syafi'i radhiyallahu an, dia lahir pada tahun 150 Hijriah. Di tahun itu meninggalnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Dan kehebatan Imam Abu Hanifah ni terpahat dalam hati Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di Iraq, dia datang tiap-tiap hari ziarah kubur Imam Abu Hanifah. Dalam tarikh Baghdad, kitab tarikh Baghdad, sejarah Baghdad, dikarang oleh ulama hadis Khatib Al-Baghdadi, Al-Hafiz Khatib Al-Baghdadi. Dia kata, dia sebut dengan sanad-sanad yang bersambung kepada Imam Syafi'i. Dan dia kata, Imam Syafi'i berkata, inni la atabarraku bi Abi Hanifah, sesungguhnya aku mengambil berkat dengan Imam Abu Hanifah. Wa aji'u ila qabrihi, dan aku datang ke kubur dia, yakni untuk ziarah, bukan untuk sembah dia, untuk ziarah Imam Abu Hanifah di kubur dia. Fa idza aradat li hajatun, jika berlaku satu hajat pada diri saya, sallaitu raka'ataini, aku salat 2 rakaat, wa ataitu ila qabrihi, lalu aku datang ke kuburnya, wa sa'altullaha indahu, dan aku buat doa kepada Allah. Bukan doa minta daripada si mati, minta doa kepada Allah di kawasan barakah, tempat orang mati, orang saleh meninggal itu ada barakah. Tapi aku buat doa di tempat yang berkat mustajab doa, kerana ulama kata kubur orang-orang salihin itu tempat mustajab doa. Maka dia buat doa kepada Allah supaya Allah kurniakan kepada dia penyelesaian daripada masalah dia. Lalu dia kata, fama tab'udu anni hatta tuqda, kata Imam Syafi'i, tak jauh saya tinggalkan dia, doa saya telah dimakbulkan dan dimustajabkan. Yakni doa dia jadi mustajab. Yani ziarah kubur itu boleh. Imam Syafi'i salaf ke tak salaf? Dia hidup di zaman salaf. Maka ini adalah amalan ulama-ulama salaf. Jadi orang-orang muslimin hari ini pergi ziarah kubur, mereka ikut ulama salaf. Mereka ikut ulama-ulama salafus salih. Kerana Imam Syafi'i di kalangan salafus salih. Kemudian bila kita pergi melihat orang yang dah meninggal dunia atau ziarah kubur, maka mengingati, bawa kepada kita ingat kematian. Dan mengingati kematian ini qati'ul lazzat, pemutus bagi segala kelazatan dunia. Ingat mati ini bagus, kerana dia jadi pemutus kepada setiap kelazatan dunia. Panjang angan-angan tu dapat dipotong dengan mengziarahi kubur. Jadi kalau kita tengok anak kita,
Ya Allah, tak tahu nak buat apa dah kat kau ni. Mari nak kita pergi ziarah kubur. Kan? Ini cara Ibnu Jauzi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Boleh ziarah kubur sama ada di hari raya Aidil Adha, boleh dua-dua, tak ada masalah. Kemudian Ibnu Jauzi dia bagi nasihat tentang harta. Dia kata, wadabbir amraka fi infakika min ghairi tabzirin li'alla tahtaja ila an-nasi fa inna hifdzal mali min ad-din li'an tukhallifa liwarasatika khairun min an tahtaja ila an-nas. Uruslah perbelanjaanmu dengan bijak. Jangan membazir agar kamu tidak berhajat kepada orang lain. Nota kaki 75. Ibnu Jauzi menasihati anaknya agar memelihara harta dengan bijak dan menjaga kehormatan diri daripada meminta-minta kepada manusia. Kerana menjaga harta itu adalah sebahagian daripada agama, dan sesungguhnya meninggalkan harta buat waris-waris kamu adalah lebih baik daripada kamu sendiri berhajat kepada manusia. Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala di akhir nasihat dia dalam kitab ini, dia kata nasihat ini tentang urusan harta. So hatta sebab ini kan anak dia, jadi nasihat ini juga ada kait juga dengan harta. Dia kata kepada anak dia, uruskanlah perbelanjaan kamu itu dengan bijak. Uruskan harta kamu tu dengan baik. Supaya apa? Supaya tak meminta-minta. Jangan jadi orang yang duk mengemis situ, mengemis sini, duk minta dengan orang tu, duk minta dengan orang ni. Ibnu Jauzi ajar anak dia, kerana dia tak buat macam tu. Dia ajar anak dia supaya tak mengemis. Tidak pergi duk minta dengan orang tu, minta dengan orang ni. Maka jangan kamu membazir. Jangan kamu membazir, supaya kita jadi tak berhajat kepada orang lain. Subhanallah. Berjimat cermatlah. Dan ada seorang syaikh ulama hadis di Beirut, Syaikh Al-Muhaddis Syaikh Abdullah. Dia ni kalau dia guna tisu, dia akan lipat kepada beberapa bahagian. Tisu satu tu kan, so dia akan lipat kepada beberapa bahagian. So kalau kita biasa tisu ni kita guna 2 kali kan, dia akan guna lebih daripada 2 kali. So dia akan bahagikan. Kalau tisu tu boleh dibahagikan kepada 4, so dia akan guna sikit sini sikit. So dia jimat. Dia tak sebahagian daripada kita sikit dia guna, buang terus. Dia tahu nilai harta. Jadi harta kalau macam itu nilai dia sedikit je, tapi dia jaga, guna dengan maksimum. Dia jimat cermat. Tapi bukan makna saya kata macam ini supaya kita jadi bakhil. Tak boleh jadi bakhil. Kita suruh jimat cermat dalam perbelanjaan keluarga, isteri, anak-anak. Tapi kamu tak boleh jadi bakhil. Misal contoh datang bakhil untuk bagi nafkah kepada isteri, bakhil untuk bayar rumah sewa, tak boleh lah. Bakhil untuk yuran anak misal contoh, tak boleh lah. Jika kamu datang tetamu ke rumah kita, naam, kita sediakan yang paling baik. Bila tetamu datang, walaupun kita berjimat cermat, kita cuba sediakan yang paling baik, yang kita ada, tanpa susahkan kita juga. Dan kita kalau ada hadiah, walaupun tidaklah mahal sangat, kita bagi hadiah. Itu maksud dia di sini. Jangan jadi kedekut. Kalau dia datang ke rumah kita, air pun kita tak sedia,
Biskut pun kita tak jamu dia, tak boleh lah. Atau kita tak mahu terima terus. Kakak kita nak datang rumah kita, mak, tak ada makanan yang bagus-bagus lah kat rumah, tak payah datang. Tak boleh. Jangan tunggu makanan bagus. Datanglah, ada IT, ada biskut, on, no problem. Jangan tunggu, sebab itu yang paling baik yang ada sekarang. Maka kita sediakan itu untuk dia. Jangan kita tolak dia, jangan datang lagi rumah, jangan datang rumah saya. La, bukan macam itu cara dia. Subhanallah. Kemudian fasal yang terakhir yang kita akan khatamkan kitab ini, yang pada bahagian pertama, ini bahagian pertama, iaitulah Ibnu Jauzi akan cerita keturunan dia. Sekarang cerita je lah. Dia nak cerita tentang keturunan dia, dan ini nak mengajar kita penting kita ni mengetahui keturunan kita. Awak ni keturunan apa sebenarnya? Betul-betul orang Malaysia ke orang Thailand asalnya, ke asalnya orang Bugis, ke asalnya orang Jawa, kan? Ke awak ni sebenarnya daripada keturunan kerabat sebenarnya. Dan ayah nama apa? Atuk kamu nama apa? Atuk tu moyang kamu nama apa? Atas pada moyang tu ada lagi ke? Boleh tak kamu cari? Maka penting kita tahu keturunan kita. Kerana kalau kita tahu kita keturunan Rasulullah, kita tak boleh ambil harta zakat. Kalau selama ini kita ada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ada nak ada keturunan Rasulullah, ataupun nampak macam 80% ni keturunan Rasulullah dengan kita punya simpanan salsilah kehidupan kita di sini, kita jangan mohon harta zakat. Haram ke atas orang tu dia makan harta zakat, sedangkan dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tak makan harta zakat, dan juga keturunan dia. Dan begitu juga sedekah, Nabi dia terima hadiah. Jadi penting. Sekarang ni kita akan masuk. Kata pengarang kitab, Faslun ya bunayya wa'lam annana min awladi Abi Bakrin as-Siddiq radhiyallahu an, wa abuna al-Qasim Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Abi Bakr radhiyallahu anhu, wa akhbaruhu muwassaqatun fi kitab sifati safwah. Fasal, wahai anakku, hendaklah kamu ketahui bahawa kita di antara keturunan Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ayah kita, nota kaki 76, iaitu yang teratas, Al-Qasim Muhammad ibn Abdir Rahman ibn Abu Bakar ibn Muhammad ibn Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan cerita-cerita tentangnya terbukti benar sebagaimana di dalam kitab Sifat As-Safwah, nota kaki 77. Adalah penting bagi seseorang untuk mengetahui asal-usul keturunannya, kerana sekiranya dia termasuk dalam kalangan Bani Hashim atau Bani Al-Muttalib, maka dia tidak berhak menerima zakat. Ini kerana ahli keluarga Nabi Muhammad SAW telah diharamkan menerima zakat sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Oleh itu, mengetahui nasab, yakni keturunan, adalah penting agar seseorang tidak tersalah mengambil sesuatu yang diharamkan ke atasnya. Maka di sini agak istimewa lah Ibnu Jauzi ni. Rupa-rupanya dia adalah keturunan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maknanya keturunan dia sangat mulia. Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia adalah sahabat Rasulullah yang mulia. Abu Bakar
Abu Bakar ini kata ulama sepakat tanpa ada khilaf, seafdal-afdal manusia setelah Nabi-Nabi ialah Abu Bakar. Abu Bakar ni seafdal-afdal manusia setelah para anbiya. Hatta umat-umat yang lain sebelum Nabi Muhammad, Abu Bakar lebih afdal, lebih mulia. Jadi orang yang paling mulia setelah Nabi-Nabi ni ialah Abu Bakar. Hatta wali-wali sebelum Rasulullah Muhammad, di kalangan umat-umat sebelum ini, Abu Bakar lebih afdal. Baik sekarang ni di dunia, para awliya, di kalangan mereka Abu Bakar yang paling mulia. Jelas? Maka maka setelah Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar dengan sepakat ulama dia adalah yang paling afdal setelah Abu Bakar. Yang ini tak ada khilaf di kalangan ulama. Sayyidina Umar ni paling afdal setelah Sayyidina Abu Bakar. Adapun setelah Abu Bakar ada khilaf. Majoriti ulama kata setelah Sayyidina Umar ada khilaf. Sebahagian besar ulama kata yang afdal setelah Sayyidina Umar itu Sayyidina Uthman bin Affan. Tapi ada sedikit ulama-ulama kata tak, yang afdal setelah Sayyidina Umar itu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Setelah kita tahu kemuliaan mereka ini, dan mereka ini dikenali dengan orang yang bagus sebelum mereka peluk Islam lagi, sebangsa mereka jahiliah lagi, Sayyidina Umar dikenali dengan orang yang amanah. Tak benar Sayyidina Umar ini dia kaki rogol orang, rembat bini orang, rembat anak dara orang. Sayyidina Umar dia tak pernah buat ini dan tak ada sanad yang menunjukkan perkara tersebut. Dan Sayyidina Abu Bakar dia tak pernah jadi kaki ceti, tak pernah. Tak boleh kita menghina sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau kamu misalnya contoh, seorang, bayangkan seorang kalau dia dulu dia penzina, and then sekarang dia buat taubat, andaikan itu yang dia betul-betul buat, apatah lagi yang tak buat, yang betul-betul buat. Jadi kalau kamu sebut pada orang lain, kau nak tahu ni kaki penzina dulu, sekarang je insaf, maka kalau kata macam itu, dia malu ke tak malu? Dia malu. Jatuhkan maruah dia. Maka apatah lagi sahabat yang mulia ni, manusia paling afdal setelah Nabi, Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an, dan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Maka Ibnul Jauzi kita ini dia daripada keturunan Sayyidina Abu Bakrin. Masya Allah, keturunan dia ni tinggi. Tetapi Sayyidina Abu Bakar, Ibnul Jauzi kata, "Thumma tashaghala salafuna bit-tijarati wal bai'i wash-shira' fama kana minal mutaakhirin man ruziqa himmatan fi talab al-'ilmi ghairi wa qad ala al-amru ilayka fajtahid alla tukhayyiba dhanni fima rajautuhu fika walak." Kemudian salaf kita, yakni generasi awal kita, telah menyibukkan diri dengan perniagaan jual dan beli. Tiada seorang pun daripada generasi yang kemudian itu yang direzekikan semangat yakni tinggi pada menuntut ilmu selainku. Sesungguhnya telah sampai hal ini kepada kamu, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh agar tidak punah sangkaanku pada apa yang aku harapkan pada kamu dan untuk kamu. Nota kaki 78. Maknanya, wahai anakku, ketahuilah bahawa datuk nenekmu dahulu sibuk dengan urusan jual beli, dan tidak ada di antara mereka yang menekuni ilmu hingga menjadi alim melainkan aku. Maka aku harap engkau menjadi penerus jalan ini. Jangan kamu sia-siakan harapan aku ini. Masya Allah, walaupun dia daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu,
rupa ceritanya ialah setelah Saidina Abu Bakar ini datang zuriat dia setelah itu, mereka sibuk dengan berniaga, sibuk dengan perniagaan. Jadi dalam keturunan Saidina Abu Bakar, setelah Saidina Abu Bakar tu tak menonjol orang yang dia berkaliber dalam ilmu tu, tak ada. Tapi dalam perniagaan banyak, hebat dalam bidang keperdagangan, perniagaan, itu ramai daripada datuk-datuk sebelum Saidina Abu Bakar. Sehinggalah datang Ibnul Jauzi, maka Ibnul Jauzi menonjol dalam kalangan zuriat Saidina Abu Bakar ni sebagai seorang yang alim besar. Jadi Ibnul Jauzi kata, alhamdulillah Allah kurniakan kepada dia dalam keturunan Saidina Abu Bakar ni yang menonjol dan berkaliber dalam bidang ilmu. Dan dia mengharapkan, wahai anakku, ayah karang kitab ni, supaya tidaklah kamu sia-siakan harapan ayah ni. Kalau ayah mati, kamulah penerus jalan ilmu ni. Janganlah sibukkan diri dengan berniaga. Kita nak keturunan yang datang setelah kita ni yang meneruskan majlis-majlis ilmu. Jadi mantap dalam bidang ilmu juga, bukan sibuk dengan keduniaan dan perniagaan. Kata dia lagi setelah itu, dia kata, waqad aslamtuka ila Allah subhanahu wa ta'ala wa iyyaka as'alu an yuwaffiqaka lil 'ilm wal 'amal wa hadha qadru ijtihadi fi wasiyyati wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. والحمد لله المزيد الحامدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan sesungguhnya aku telah serahkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya senya kepadanya aku meminta untuk dikurniakan taufik kepada kamu berkait ilmu dan amal. Ini adalah kadar kesungguhanku pada wasiatku. Maka sekarang Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala dia kata, apapun inilah nasihat yang saya dah titipkan untuk kamu wahai anak anda, maka ialah saya sebagai seorang ayah dah nasihat dah. Maka saya tawakallah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan aku serahkan kamu kepada Allah. Moga-moga jalan kamu ini baik. Ini Ibnul Jauzi hebat. Tengok, dia nak didik anak dia dengan tulisan dan tinggalkan ini sebagai kenangan anak dia. Subhanallah. Maka dengan kata-kata ini habis daripada kitab Laftatul Kabir pada halaman yang ke-81. Halaman yang ke-82, ini faedah. Ditambah pada halaman yang ke-82 ini satu fasal. Fasal ini penting untuk mereka dalam mendidik anak-anak ni. Kita didik mereka dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akidah para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata fasal, sebahagian kata-kata ulama tentang penyucian Allah daripada jisim dan duduk. Jisim maknanya sesuatu yang ada baginya panjang, lebar dan ketebalan. Itu maknanya jisim. Adapun duduk, duduk maknanya sesuatu yang ada baginya dua bahagian. Bahagian atas which is punggung sampai kepala, bahagian bawah iaitu punggung sampai ke kaki. So benda yang ada macam ini, macam saya lah, ada bahagian itu. So bila kita lipat bahagian atas dengan bahagian bawah, bolehlah pamerkan duduk, boleh buat perbuatan duduk. Adapun sesuatu yang tak ada bahagian itu macam kipas, dia tak boleh nak disifatkan dengan duduk. Macam dinding, dia tak ada bahagian atas, tak ada bahagian bawah. So kita tak sifatkan dinding itu dia duduk. Apatah lagi nak disifatkan kepada Allah pencipta bagi segala-gala yang tidak disifatkan dengan ada bahagian atas, bahagian bawah.
maka dengan sepakat ulama salaf dan khalaf tak disifatkan Allah itu dengan bersemayam dan duduk. Adapun firman Allah Ar-Rahmanu ala arsyistawa, bukan maknanya Allah yang Ar-Rahman itu dia bersemayam atau duduk di atas arash, tetapi makna yang betul baginya Allah Ta'ala Ar-Rahman, dia menguasai arash, dia mengekalkan arash, dia menjaganya. Itu maksud dia di sini, dan makna itu membawa kepada pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun makna duduk dan bersemayam tu penghinaan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita tak namakan Allah dengan sifat itu, kerana sifat makhluk. Kata Imam Tahawi, wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar. Siapa yang menyifatkan Allah dengan satu sifat daripada sifat-sifat makhluk, maka dia jatuh dalam kekufuran. Maka duduk dan jisim itu sifat makhluk, maka kita tak sifatkan Allah dengannya. Baca yang bahasa Melayu, Ibnul Muallim Al-Qurashi. Ibnu Muallim Al-Qurashi, Al-Hafiz Ibnu Hajar telah menulis biografi beliau dalam kitabnya Ad-Dur Al-Kaminah Al-Kaminah fi Ayyan Al-Mi'ah Al-Thaminah jilid keempat halaman 197. Beliau menyatakan Muhammad bin Uthman bin Umar bin Abdul Khalid bin Hasan Al-Quraisy Al-Misri digelar Fakhruddin bin Muhyiddin, terkenal dengan nama Ibnul Muallim, dilahirkan pada bulan Syawal tahun 660 Hijrah. Dia nak kata bahawa seorang alim nama Ibnu Muallim Al-Qurashi, dia ni dilahirkan pada bulan Syawal tahun 660 Hijriah. Ya. Beliau telah mendengar yakni hadis dalam pengajian daripada Ibn Alaq di Masjid Al-Bidit. Maknanya dia ni bukan biasa-biasa orang alim, belajar dengan Ibnu Al-Alaq. Nah, dia belajar dengan siapa lagi? Majlis Al-Bitaqah daripada Ibn Al-Nahas, yakni Masikah Ta'rif Mansur bin Salim. Jadi dia belajar juga dengan Ibnu Nahas lagi, daripada Abdul Al-Hadi Al-Qaisi. Ini antara guru dia juga ialah Abdul Hadi Al-Qaisi Al-Najib Al-Harrani. Ini seorang alim nama Al-Najib Al-Harrani, dan ramai lagi. Maknanya dia ada ramai guru. Sebab itulah kita dalam hidup kita kena ramaikan guru ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan belajar dengan seorang guru, kita belajar dengan ramai guru. Nah, yang ahli sunnah wal jamaah, bukan belajar ramai guru. Syiah pun belajar dengan dia, dengan ajaran sesat pun belajar dengan dia, dengan ahli sunnah. Tak, bukan macam itu. Kalau begitu pening nanti. Kita belajar ramai guru, tapi semua mereka itu ahli sunnah wal jamaah. Beliau telah meriwayatkan hadis. Beliau seorang yang cemerlang, menghafal al-maqamat, pernah menjadi kadi, yakni hakim di Bandar Al-Khalil Hebron dan Ad-Huru'at di Syam, serta mengajar di Madrasah Al-Badiriyah. Beliau juga seorang yang dermawan, memiliki karya-karya penulisan dan syair. Beliau wafat pada bulan Jumadah Al-Akhirah tahun 720 Hijrah di Damsyik. Sekarang ni dia ceritalah, maknanya kalau kita tak pernah dengar nama Ibnu Muallim Al-Qurashi, lahir di mana dia ni qadi, dia ni alim besar. Sekarang setelah dia sebut ini, Ibnu Muallim Al-Qurashi ini dia ada satu kitab, tahu? Kitab dia nama Najmul Muhtadi. Dalam kitab ini dia sebut tentang orang yang meyakini Allah ini duduk di atas arasy bukan muslim.
Dia tidak dikira orang yang beriman. Baca yang bahasa Melayu. Beliau berkata dalam kitabnya Najim Al-Muhtadi, Najmul Muhtadi, halaman 551. Ini termasuk dalam kalangan orang yang kufurnya diijmakkan oleh para ulama. Sekarang dia kata antara perkara yang sepakat ulama bahawa kalau pegang akidah ini kufur. Apa dia? Iaitu mereka yang kami hukum kafirkan dia daripada kalangan ahli kiblat. Yani walaupun dia salat, tapi kalau dia pegang akidah ini, dia keluar daripada Islam. Seperti orang yang berkata bahawa Al-Quran itu makhluk. Ini seperti golongan Mu'tazilah yang kata Al-Quran itu makhluk. Maka kalau dia kata ini, Mu'tazilah yang kata ini, dia telah kata perkataan yang keluar daripada Islam. Orang yang menyatakan bahawa Allah tidak mengetahui perkara-perkara yang belum wujud sebelum ia wujud. Sebahagian daripada Mu'tazilah dia kata Allah tak tahu baby itu punya jantina sehinggalah baru lahir baru dia tahu rupanya perempuan. Sedangkan Allah Maha mengetahui sebelum anak itu terjadi, sebelum dia berkahwin lagi. Allah Taala sudah tahu pun pada azal ini akan kahwin ke, akan ada anak ke, tak ada anak ke. Adapun golongan Mu'tazilah dia kata macam ini. Allah tak tahu sesuatu perkara itu melainkan setelah dia terjadi baru Allah tahu. Itu kekufuran. Nah, orang yang tidak beriman kepada qadar, macam golongan Mu'tazilah juga yang dia kata ada satu perkara yang berlaku bukan dengan kehendak Allah, bukan dengan takdir Allah. Ini orang yang mendustakan qadar. Ini juga jatuh dalam kekufuran. Dan juga mereka yang beriktikad bahawa Allah duduk di atas arash. Dan juga dia kata macam tu juga orang yang dia meyakini Allah bersemayam duduk di atas arash, ini juga bukan Muslim. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Qadi Al-Husain daripada Nas Al-Imam Al-Syafi'i. So Ibnu Muallim Al-Qurashi kata ini adalah apa yang dinukilkan oleh Qadi Husain, yang dia adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yang dia nukilkan betul-betul kata-kata ini daripada Imam Syafi'i. So ini adalah pendapat Imam Syafi'i sendiri. Terus bahasa Melayu. Al-Qadi Husain adalah salah seorang ulama besar dalam kalangan sahabat Imam Al-Syafi'i. Imam Abdul Karim Al-Syafi'i berkata, mereka, yakni ulama, menamakan beliau sebagai Hibr Al-Ummah, yakni alim agung umat ini. Jadi kalau orang tanya Al-Qadi Husain tu yang dia menukilkan daripada Imam Syafi'i, dia tu siapa? Dia kata kau yang tak tahu dia siapa, tapi ulama-ulama tahu. Dia ni dikenali dengan Hibrul Ummah, orang yang alim di zaman itu. Nah, sambung. Dan dalam kitab Najim Al-Muhtadi halaman Najmul Muhtadi, Najim Al-Muhtadi, bukan Najib tu Najm. Najim Al-Muhtadi. Al-Muhtadi. Halaman 588 turut disebut daripada Sayyidina Ali rahimatullah, beliau berkata akan kembali satu kaum daripada umat ini sebagai orang-orang kafir ketika hampirnya hari kiamat. So dalam kitab ini dia ada nukilkan satu kata-kata daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang mana Sayyidina Ali pernah dia ada diturunkan kepadanya ilham bahawa dia kata akan datang satu kumpulan manusia di akhir zaman, sayarji'u qaumun, akan datang satu kaum, kumpulan manusia di akhir zaman dalam kalangan umat Nabi Muhammad ini indaqtirabis saati, ketika hampir nak berlaku kiamat, sebagai tanda-tanda kiamat, kufara, bahawa mereka ini, kumpulan ini semua jatuh dalam kekufuran. Mereka ini jatuh dalam kekufuran. Sambung. Lalu seorang lelaki bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah bentuk kekufuran mereka itu? Adakah kerana membuat perkara baharu, yakni bid'ah, atau kerana penolakan, yakni peingkaran? Kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, ada orang tanya, orang nak tahu lebih lah. Dia kata, ya Sayyidina Ali, kamu kata ada satu kumpulan datang di akhir zaman,
mereka ini keluar daripada Islam. Mereka ni siapa sebenarnya? Apa sebab dia jadi kufur tu? Boleh tak tahu? Adakah sebab dia buat bid'ah di akhir zaman hingga dia jadi kafir? Ke sebab dia buat pengingkaran tentang Allah, dia mengingkari Allah? Apa sebab dia? Sambung. Beliau menjawab, bahkan kerana pengingkaran, mereka mengingkari Tuhan mereka dengan menyifatkannya sebagai berjisim dan mempunyai anggota-anggota. Habis di sini. Dia kata bahkan sebenarnya bukan mereka buat bid'ah disebabkan mereka jatuh kufur ini, bukan sebab buat bid'ah, tapi sebab mereka mengingkari Allah. Mereka mengingkari Allah dengan mereka kata Allah ni adalah jisim, ada panjang baginya, ada lebar baginya, ada ketebalan baginya, dan Allah ada baginya anggota, ada mata, ada tangan, ada tubuh baginya, ada kepala baginya, seperti mana sifat-sifat makhluk. Golongan ini kita panggil dia golongan mujassimah, golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Golongan mujassimah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Habis halaman yang ke-85. Nanti kita akan masuk halaman yang ke-86, sedikit tentang akidah. Lepas tu kita akan masuk tentang tarbiyah anak-anak. Ini menarik. Macam mana kita nak tarbiyah dekat rumah anak-anak dalam kitab ni, insya-Allah. Sampai di sini aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.